Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak dengar orang dah subuh gajah, dia sembang subuh 1 rakaat je sebab dah tak sempat dah? Ada tak? Dah tak sempat dah ni, dah rushing ni, 1 rakaat je lah, bukan orang tahu pun. Ataupun tuan-tuan pernah tak ni pergi sembang zuhur dekat masjid pukul 3.30, maksudnya orang dah tak ada dah, jemaah dah tak ada, tuan-tuan seorang pergi masjid semayang, tu tengok kiri kanan tak ada orang, semayang je lah zuhur 2 rakaat. Tuan-tuan pernah tak buat macam tu? Kenapa tak pernah buat? Bukan orang nampak pun. Kerana kita yakin yang Allah melihat, betul tak? Tuan-tuan, sebegitu kita rasa dalam solat kita, sepatutnya itu juga kita rasa di luar solat. Allah bukan ada dalam semasa kita solat je. Allah bukan tengok kita masa semayang je. Allah tengok kita sepanjang masa kita hidup ni. Jadi pertama adalah, bila kita rasa kita dilihat Allah, tuan-tuan, kita nak buat apa pun kita semalu. Apa maksud ihsan? Dia dalam agama ada 3 rukun: Islam, iman, ihsan. Islam itulah 5 rukun Islam tu. Iman 6 rukun iman tu. Ihsan tu adalah kita buat sesuatu seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tak mampu, kita merasakan seolah-olah Allah melihat kita. Ni pertama sekali. Tonton yang ni tuan-tuan, kalau dapat ni, tonton dah win separuh. Tonton punya keserabutan tu dah hilang lah. Ni. Kita pergi kedua boleh Dalam part kedua adalah kita tidak zalim dengan manusia. Tuan-tuan ingat tak lagi saya sebut zalim tu maksudnya apa? Meletakkan manusia pada tempatnya.